Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah sarana hazwa ma kunna lahu mu'min. Alhamdulillah baru lepas isi minyak. Kita isi minyak tadi RM52.63. Berapa liter ni? 26.451 liter. So kita kosongkan kita punya trip A. Kita punya odometer dah 121.391, 121.391 km. Alright, kita teruskan dengan Grab. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya lagi Paman Aceh di channel Nasi Droid Box. Hari ini 29 Jun 2026, 7.24 pagi. Kita mulakan Grab. Kita on 6 seater saja. Let's go. 6 seater dengan plus. Tapi plus tu rasanya tak boleh hidup tu. Plus tak hidup tu. Plus tak hidup. Sebab dia salah setting. Ok, kita main 6 seater hari ni. Hari Isnin. Kita tengok macam manakah perjalanan cerita pekerjaan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Subhanallazi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi raji'un. Jatuh pula. Booking baru masuk RM13. Gimana ni? Kita tengok pergi mana ni. Mana hai. Patah balik lah. Alamak. In 200 meters, turn right onto Jalan Landak. 1.3 jadi deh. Kena cancel pula. Halah kau ni. Kena cancel. Patah balik. Jalan ambil si jalan Ampang. Masa jalan Ampang. Ayuh, ayam dia. Sini boleh kan? Boleh.
west on Jalan Ampang, then in 200 meters, make a right U-turn to stay on Jalan Ampang. Meters, make a U-turn at Jalan Tun Razak. Head southeast, then in 50 meters, make a right U-turn. Sekolah kawasan Bukit Jalil ni? Ya betul. Head south, then 27 turn minit left. Memang jalan jam nak pergi. Ni saya rasa dia ikut MR tu ni. 27 minit setengah jam lah. Turn left toward Jalan Ampang. Terima kasih. Turn left to stay on Jalan. Masuk booking. Daripada Bukit Jalil masuk pergi Pudu balik. Daripada luar KL masuk KL. Jalan Pudu masuk dekat tempat kita balik. 27 6 seater.
Mr. Jason. Jason. Kawasan The Majestic Palace It gets no real. Keep fighting. I'ma keep fighting. I will hold my ground. I'ma keep fighting. Ain't nobody ever gonna hold me down. I'ma keep fighting. I will hold my ground. I'ma keep fighting. Ain't nobody ever gonna hold me down. Alhamdulillah, kita dah jalan non-stop daripada pukul 7.30. Sekarang pukul 9.19. Kita jalan 43 km. Kita punya pendapatan RM71.60. Alhamdulillah. So kita tengok berapa jauh kita jalan, berapa kilometer dan berapa lama. Tadi non-stop, tak matikan enjin
41.7 km, 1 jam 46 minit, 11.6 km per liter. Kita punya pendapatan 71.60 sen. Masuk dengan bonus 75.80 sen. Hampir 2 jam. Alhamdulillah. Hello, morning. Senjiang. $26.9. Jalan ini. Okay. Have a nice day. Their
masuk booking 6 seater pergi Batu Cave daripada Ramada Bukit Bintang RM20. Hai, nasib baik dia cancel. Sebab harga RM20 tu kalau ikutkan sebenarnya harga Just Grab dulu-dulu. Alhamdulillah dia cancel. Sweet apa ni? Betul dia, nampak dia kecil, tapi bila berjuta rakyat Malaysia buat sama-sama, impact dia akan jadi luar biasa. Betul, satu mesin ringkas je dah jadi 1.24 bilion perbualan setiap hari di Zakau Gigi. Lagu yang kita dengar pun sampai 1.35 bilion minit streaming sehari. Baik, okey. Untuk murid sama keluarga. Lagi dah 3.6 juta tontonan setiap hari dia. Juta detik perbualan dan juga lagu ini mungkin dapat bikin jika dilakukan secara berasingan. Tapi sementara tengah rehat kat sini, dapat job daripada Fahrenheit pergi Petroscience Surakia CC. Dia punya footage recording hilang, so start daripada sini kita akan layan dia punya footage dashcam saja. Tapi lepas ni Kang pun tak lama. Kita nak berhenti makan dulu sambil-sambil kita pancing KLIA PA Salak Tinggi. Apa boleh buat, ada rezeki adalah. Kalau tak ada rezeki, kita sambung balik 6 seater. Tapi kita sarapan dulu lah 10.30. 3 jam pertama RM113. Boleh lah ni. So kita dah jalan 6 job, 57.9 km. Kita tengok berapa jam. So kita dah jalan 57.9 km. Kita tengok berapa jauh kita jalan tadi yang separuh masa kedua. 14.8 km 1 jam. Tapi 8.1 km per liter. Kita sarapan oat, ada kacang dengan apple dengan susu. Lepas tu kita gaulkan dia. Dah cepat, dah habis gaul, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai job dekat Fahrenheit, dapat lagi masuk dekat Shangri-La Hotel. Pergi dekat Jalan Tun Sambatan selepas kita rehat dan kita pancing KLIA PA Salak Tinggi Kumpau. Dan selepas daripada ini kita tunggu, kita buat lagi PA untuk kedua pun Kumpau juga, sampailah nanti kerang lepas Zohor. Lepas Zohor baru kita dapat booking pergi ke KLIA Plus dekat Pavilion Embassy Resident Jalan Nampang. Alhamdulillah. Ini pun PA dah nak habis dah masa tu. Alhamdulillah
masuk juga job KLIA selepas Johor PA yang ketiga, itu pun dah nak habis dah. Alhamdulillah. Arriving in 46 minutes at 4:01 p.m. Alhamdulillah. Dah drop off. Tol RM9. Alhamdulillah, pendapatan kita ngam-ngam 277 sen, 140 km. Sekarang dah pukul 4. Alhamdulillah. PA ketiga baru dapat. Nak kena perbaiki lagi strategi tu. Entahlah, kalau kena yang pukul 10 tadi tu lagi baguslah. Tapi itulah, kadang-kadang kena, kadang-kadang tak kena. Ini pun nasib baiklah dapat ni, dah pukul 3 lebih tadi. So sekarang pukul 4, 8 booking, RM277, 140 km kita jalan. Nanti kan sampai dekat Landsat, tengok berapa kilometer. Nombor kita dah masuk ni. Sekejap. Anda sudah masuk nombor 1300 Just Grab plus 800, 6 seater 575. Kita tengok pukul apa kita keluar nanti. Alhamdulillah dapat juga sangkut KLIA. Alhamdulillah kita dah sampai 146.0 km. Pukul 4.10 dekat Landsat. Kita punya pendapatan RM204.33. Daripada Ampang Hili pergi pick up Pavilion Embassy Resident Jalan Ampang, pergi KLIA 2, pergi Landsat. 67.3 km, 1 jam 23 minit, 15.3 km per liter. Untuk ini kita dapat RM74.46 plus KLIA. Alhamdulillah. Alhamdulillah masuk short trip RM37.60. Tapi sayang, dia cancel pula, ataupun saya yang kena tembak. Alhamdulillah masuk lagi short trip. Alhamdulillah dapat juga, tak berapa jauh sangat. Boleh layan ni, boleh layan. Alhamdulillah, rezeki Allah bagi. Jom layan short trip. Baru lepas short trip. Nombor dah masuk. Anda sudah masuk 120. Alhamdulillah dah sampai buat short trip. Daripada Landsat pergi KLIA 2, pergi hantar short trip dekat-dekat Kota Warisan, tapi tak sampai Kota Warisan. Tengok berapa kilometer kita jalan. 30 km ngam, 50 minit, 14.7 km per liter. Kita punya pendapatan tadi tu 30 km kita jalan. Kita punya pendapatan RM27.47. Boleh lah. Asalkan dapat short trip ni, alhamdulillah. Nanti kan kita keluar 6 seater lepas maghrib. Ini hari lenggang
Ini hari landside lengang. Macam padang jarak penentu kukuh. Landside clear hari ni. Kosong babe. Hari ni landside kosong. Wah, ramai letak jawatan ke? Kosong. Nampak? Lepas maghrib suasana lengang di Lensa. Alhamdulillah, pukul 8.27 masuk booking KLI 1 balik pergi Lucintia, Jalan Pudu. Let's go. Alhamdulillah, kita dah sampai. 10 booking, RM308.76. Kita punya odometer 235.7 km. Pukul 9.30, 7.30, 12 jam, 14 jam 235.7 km, RM308.76. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Balik. Alhamdulillah, 239.7 sampai rumah 9.32 malam. Kita punya pendapatan 324.20 sen. 10 job. Alhamdulillah. 7.30, 9.30 malam, 14 jam. Terbaik. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.